Kadang-kadang dalam hidup ni ada orang dia nak diri dia diangkat, tapi Allah Ta'ala tak angkat. Ada orang kadang-kadang dia tak tahu mana pun tak tahu Allah Ta'ala angkat. Saya suka bagi contoh Kak Cik Iyah mula-mula. Mana main TikTok dia tahu Kak Cik Iyah mula-mula. Duk masak. Taklah, bukan saya nak ulas apa, biar pergi ke dia lah maklum. Cuma je saya nak bagi tengok contoh Kak Cik Iyah mula-mula. Maklum tengok. Kenal kan? Bisa tengok lah. Bisa tengok ke tak? Pak Long bisa tengok? Tak bisa, Pak Long dah tengok apa? Lemak belu. Kak Cik Iyah mula-mula balik tengok. Assalamualaikum. Mula-mula Kak Cik Iyah. Tengok Kak Cik Iyah mula-mula. Umur 70 lebih dah Kak Cik Iyah tu. Dia buat live masak-masak. Haram dia tak ada nak guna filter ke, dia tak payah nak edit video ke, dia cacak telefon, dia tumbuk bawang, berkocak telefon. Mula-mula kita nak masak udang, mula-mula. Cuba tengok. Kalau kita fikir dengan akal kita, pakai tak naik dah maklum dengan kualiti video dia lagu tu, dengan apa, tak naik. Tapi meletup. Meletup biasalah. Pak Mat sampai. Allah Ta'ala hantar rezeki dia. Dia buat video meletup, Pak Mat pergi. Rezeki dia Allah Ta'ala hantar kau tu. Mula-mula Kak Cik Iyah nak ucapkan kepada peminat-peminat Kak Cik Iyah abang ni. Lah, peminat Kak Cik Iyah pun ramai. Ramai. Cuba tengok satu orang warga Mat. Saya bagi contoh ni lah maklum senang nampak. Kalau bagi contoh sahabat, kalau bagi contoh zaman ulama, orang tak nampak. Lah kita ambil Kak Cik Iyah mula-mula. Satu orang warga Mat, umur 70 lebih. Bayangkan. Umur 70 lebih. Baru nak belajar jadi TikTokers. Pasal apa Allah Ta'ala angkat dia? Cuba tengok balik video dia satu persatu. Dia duk ajak orang memasak tu. Nampak tak keikhlasan dalam dia mengajar tu? Nampak tak maklum? Orang kalau ikhlas, Allah angkat. Tak ada dia duk kaluk buat apa pun. Dia duk ajak masak udang. Dia ajak masak daging. Ajak cara lama-lama masak lah. Ni sedap ni. Boleh buat buka puasa, sedap ni. Tapi ayat tamak mula-mula. Dia ajak masak kambing. Mula-mula kita kena perak daging kambing. Tak betul tu. Mula-mula kena beli dulu daging kambing tu baru boleh perak. Mau tak beli, hang nak perak lagu mana? Ni tolong habaq kat Kak Cik Iyah mula-mula. Udang, mau tak beli maklum. Hang tomeh lah apa-apa, mau tak beli udang. Tak boleh masak udang lah. Sebab tu dalam apa pun, mula-mula beli dulu. Kita bila ikhlas, buat satu benda tu ikhlas, dia akan mai daripada jiwa. Allah redha, dia angkat darjat kita.